Saya tidak underestimate lah orang-orang muda ni. Mereka memiliki wisdom tersendiri untuk memilih siapa yang dorang mau, parti mana yang dorang mau. Tapi kita perlu pandu dorang. Kita selalu bandingkan Sabah ni dengan Sarawak. Sarawak ni bro pun tahu. Sarawak ni satu negeri yang antara negeri yang paling stabil di Malaysia lah. Ketua Menteri bertukar 6 kali saja. Saya ingat kerajaan tak pernah bertukar daripada awal sampai sekarang. Itu juga. Itu saya bertukarlah tahun 2018, tapi dia tukar warna saya dari biru ke putih. Tapi bagaimana dengan Sabah? Sabah ada 16 orang ketua menteri. Kerajaan bertukar balik-balik. Pandangan saya lah kan bro. Pertukaran ketua menteri, pertukaran kerajaan ni dia tak berapa sehat dalam soal demokrasi. Betul, setuju. Bertukar kerajaan, bertukar ketua menteri, bertukar polisi. Yang 2019 tadi tu. Bertukar kontraktor. Bertukar jalan raya stop. Kan? Jadi ialah kita mau bagi pandangan kita dengan orang muda dalam pilihan raya yang akan datang nanti. Kita tahu wisdom mereka. Saya sebut tadi pengalaman pahit kita dalam soal jalan raya, dalam soal air, empangan. Jadi ini menjadi panduan kita untuk kita jadi move forward. Mau jadi Sabah ni lebih maju, mau jadi macam Sarawak lah bilang, kita perlu ada kesatuan. Kesatuan bukan je dalam soal kesatuan suara. Kesatuan kita dalam memangka nanti untuk undi PRN 17 ni. Kita mesti bagi satu parti untuk jadi kerajaan yang kukuh. Two-third majority. Kita tak boleh bagi-bagi ni. Parti ni sikit, parti ni sikit, parti ni sikit. Kalau kita buat begitu, tak strong kita bro. Betul. Sabah akan sentiasa menjadi makmal politik lah. Yang bilang setengah pemimpin ni. Kalau kita dapat bersatu, kita undi, kita jadikan satu parti ni menjadi strong, two-third majority, kita akan ada yang saya sebut selalu bargaining power yang kuat. Masa tu kerajaan persekutuan pun akan hormat kepada pemimpin kita. Kerajaan persekutuan pun akan dengar suara orang Sabah. Tapi syaratnya kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan suara, kesatuan memangka nanti dalam pilihan raya negeri. Orang-orang muda kita serahkan kepada kebijaksanaan adik-adik semua. Jangan kita bagi-bagi. Kita bagi solid kepada satu parti ini untuk jadi two-third majority, untuk menjadi kerajaan yang strong, yang stabil. Kita jaga Sabah, bersama kita terus maju. Kita jaga Sabah dari lambung. Kononnya JRS hanya pandai menyalakan warisan kerana meninggalkan isu legasi air. Warisan mempertikaikan apa yang kerajaan JRS pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Ji laksana untuk selesai air di Sabah. Kononnya JRS hanya pandai menyalakan warisan kerana meninggalkan isu legasi air. Ketika memerintah Sabah 2 tahun 4 bulan, warisan ternyata gagal mengurus air di Sabah dengan baik. Mereka membatalkan konsesi air sehingga menyebabkan pengurusan air menjadi lemah. Malah kesan pembatalan itu, kerajaan negeri hari ini terpaksa berdepan dengan pampasan hampir 315 juta. Malah pelantikan pengarah Jabatan Air ketika era zaman pemerintahan warisan juga cukup kontroversi. Jelas memperlihatkan ketidakcekapan dan kegagalan warisan mengatur air di Sabah. Jadi apa yang JRS lakukan untuk pastikan bekalan air di Sabah menjadi lebih stabil? Kerajaan negeri pimpinan Gabungan Rakyat Sabah sedang melaksanakan pelbagai inisiatif dan projek signifikan bagi memastikan kestabilan bekalan air di seluruh negeri. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan termasuklah projek empangan air di Tawau, projek naik taraf sistem bekalan air di Sandakan, projek penambahan kapasiti loji rawatan air Kogopon 2 di Papar, pembinaan loji rawatan air Cinta Mata 2 di Tawau, pembinaan loji rawatan air Ladatu Fasa 1, projek penambahan kapasiti loji rawatan air Kasigoi Fasa 2, projek naik taraf muka Sauk Kabang di Papar, pembinaan loji rawatan air kedua Pitas, serta pelbagai lagi projek yang akan siap secara berperingkat menjelang tahun 2026. Sebab itu ada pemimpin yang berani janji dia mampu selesai isu air dalam tempoh setahun. Tapi nak mengapalah, kalau dia mau klaim, dia klaim lah. Bagi menjamin kestabilan jangka panjang bekalan air, kerajaan JRS turut merancang pelbagai projek berskala besar dalam tempoh
5 tahun bermula tahun depan 2026. Antaranya pembinaan loji rawatan air Bikang di Ladatu, projek naik taraf dan penggantian pipe transmisi serta agihan di Kota Kinabalu, Penampang dan Papar, naik taraf sistem bekalan air Kuala Penyu dan Pitas Pasar 1, sistem bekalan air baru ke Sepitang dan penambahan kapasiti loji rawatan air Segaliut disanakan. Untuk rekod, pada tahun 2020, kapasiti bekalan air terawat di Sabah hanya sebanyak 1,505 juta liter air sehari melalui pengoperasian 85 buah loji rawatan air di seluruh negeri. Tahun 2025, kapasiti ini meningkat kepada 1,630 juta liter air sehari dengan 91 buah loji rawatan air beroperasi, bermakna peningkatan sebanyak 6 buah loji rawatan air dalam tempoh 5 tahun inisiatif Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Ini jelas menunjukkan impak signifikan usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan JRS. Kerajaan turut menyasarkan bahawa menjelang tahun 2030, kapasiti air di Sabah akan meningkat kepada 1,837 juta liter air sehari dengan pengoperasian sebanyak 101 buah loji rawatan air seluruh negeri, serta anggaran margin simpanan air iaitu Water Reserve Margin sebanyak positif 10% berbanding hanya negatif 2% sebelum ini. Menandakan apa? Tahap kecekapan dan kestabilan yang kukuh dalam sistem bekalan air negeri yang diusahakan oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Komitmen penyelesaian air di Sabah ini digerakkan dengan serius oleh Kerajaan JRS meskipun berdepan dengan isu-isu legasi yang diwarisi khususnya daripada kerajaan warisan. Namun demikian, Kerajaan JRS tetap bertekad untuk menyelesaikan cabaran tersebut secara menyeluruh, seiring dengan tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Sabah. Terima kasih. Rumah kita, kita jaga. Kita semua tahu masalah karam di Sabah ini bukan perkara baru. Sudah berpuluh tahun rakyat Sabah hidup dengan bekalan elektrik yang tak stabil. Tapi malang, masa kerajaan warisan memerintah, masalah ini langsung tidak diberi perhatian yang serius. Mereka hanya tahu beri alasan, bukan rancangan. Empangan tak dibina, grid tidak dinaik taraf, projek tenaga tidak dirancang. Warisan hanya mewariskan masalah kepada kerajaan JRS, bukan menyelesaikannya. Malah warisan turut gagal mempertahankan projek Trans Sabah Gas Pipeline TSGP yang boleh selesai masalah tenaga di pantai timur Sabah. Sebab itu, di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur, Kerajaan JRS melaksanakan plan tenaga paling menyeluruh dalam sejarah Sabah. 27 projek tenaga di seluruh negeri dalam pelaksanaan. JRS nak bagi janji, tapi JRS terus laksanakan komitmen. Empangan hidro di Ulu Padas telah mula dibina dengan kapasiti 187 megawatt. Projek Oriel Upper Padas 182 megawatt. Projek bateri energy storage system base di Ladatu telah pun siap dengan kapasiti sistem simpanan tenaga 100 megawatt yang pertama dibangunkan di Sabah. Loji jana kuasa gas 100 megawatt di Kimanis, projek biomas di Sandakan, dan projek LNG 160 megawatt di Tawau. Di samping itu, pelbagai projek solar berskala besar turut dibangunkan di Tuaran, di Sepanggar, Beaufort, Keningau, Sandakan, Ladatu dan Tawau. Ini bukan saja menambah kapasiti tenaga, tapi juga membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan serta mengurangkan kebergantungan pada bahan api fosil. Dan yang paling terbaru, hasil kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, projek Southern Link bernilai 765 juta diumumkan. Inilah projek grid sambungan Pantai Barat dan Pantai Timur yang akan memastikan tenaga diagihkan secara seimbang ke seluruh kawasan di seluruh negeri Sabah.
bila siap nanti, Southern akan menjadi tulang belakang tenaga Sabah yang lebih stabil, lebih cekap, lebih berdaya tahan. Inilah bukti bahawa GRS bukan kerajaan yang pandai bercakap, tapi kerajaan yang bekerja dan menyelesaikan masalah. Rumah kita, kita jaga.